أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وباجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji, Tuan Bilal, sidang hadirin wal hadirat, ibu-ibu, ayahanda-ayahanda, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu malam ini tuan-tuan untuk kita meneruskan siri kuliah kita insya-Allah, kupasan kitab Al-Hikam ya oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Kitab yang tidak asing lagi dalam dunia Islam, di seluruh dunia, di Mesir ya, di mana-mana lah, di Jordan, di Indonesia, di Malaysia, Nusantara ya. Kitab Hikam ni diterjemahkan banyak bahasa, asalnya dalam bahasa Arab lah ya. Jadi alhamdulillah kita pun antara insya-Allah kita ambil bahagian untuk mendalami isi kandungan kitab Al-Hikam ini ya. Kalau ikut buku yang saya sebut ni, minggu lepas saya sebut kitab ini diberi tajuk Syarah Al-Hikam, bimbingan menjadi wali Allah. Maknanya kalau nak menjadi wali Allah kena mendalami lah, kena faham kitab Al-Hikam ni kan. Persoalannya, salah ke nak jadi wali Allah? Adakah benda yang salah? Adakah benda yang syirik, benda yang berdosa, benda yang mustahil nak jadi wali Allah ni? Pertama kita kena faham wali tu apa tu wali, baik ke buruk wali ni. Kita faham wali Allah, baik wali Allah baik, orang yang soleh ya, mana kekasih Allah, pilihan Allah, baik, golongan yang baik. Kita dulu pernah dengar wali Songo kan, macam-macam lah kan, Tok Kenalinya kita, Tok Kepaluhnya kan, kalangan apa itu di Nusantara ya, maknanya di merata dunia setiap zaman ada wali-wali Allah ni yang pilih ya. Jadi ada kaedah panduan sebenarnya nak jadi wali Allah ni kan. Tapi hari ni pula ada sebahagian orang Islam yang macam tak suka dengan wali Allah, macam pelekeh dengan wali Allah. Maka kita dengarlah ya, ada sebahagian yang sebut ya, kita nak ikut Nabi ke nak ikut wali? Dia kata kita ni nak ikut siapa? Nak ikut Nabi ke nak ikut wali? Mana yang betul ni? Nabi ke wali? Ada petikai, dia bersoalkan gitu pula. Jadi kadang-kadang fahaman begini kita kena tapis, kena hati-hati lah kan. Wali Allah bukan makhluk yang jahat. Dia adalah hamba Allah terbukti yang Syekh Abdul Qadir Jalani, siapa tak kenal lah, Sultan Aulia kan, kenal. Itu tidak pernah menafikan kehebatan Nabi. Nabi itu paling tinggi lah, paling Rasulullah paling tinggi sekali ya, para aulia, para sahabat semua di bawah kan. Tak pernah pun kita menafikan kehebatan para Nabi Rasulullah. Tapi kita hormat, tidak menghina para wali ya, tidak kan. Jangan lupa kisah ketika satu hari ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dikhabarkan pernah diuji kan, Allah Ta'ala uji dia kan. Kisah yang masyhur tu, tengah-tengah dia beramal malam-malam, dia berzikir, dia berwirid, bermunajat, tiba-tiba dapat datang depan dia cahaya putih, Masya Allah, putih cahaya. Dan dengar suara pula, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tahniah, kamu telah mencapai darjat wali Allah yang tertinggi sekali. Tahniah, mulai hari ini kamu dah tak payah ibadat, dah tak payah solat lagi dah.
Dah tak payah puasa, semua tak payah dah. Dah terlepas syariat dari itu, lebih kurang itu, lebih kurang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ni cocok. Tapi kalau syaitan, iblis, pergi kau. Dia tahu tu syaitan, iblis, dia tahu. Jadi besok dia cerita dekat murid-murid dia, kisah tu. Jadi murid dia heran tanya. Jadi bila cocok gitu, ke iblis, syaitan pergi, berubah. Jadi putih jadi hitam. Kelabu. Yang betul syaitan rupanya. Berubah jadi hitam lagi benda tu. Lagi. Syaitan nak rosakkan dia. Dia kata anak murid dia, wahai Tuan Guru, macam mana Tuan Guru boleh, Tuan Syekh boleh kenal tu syaitan? Tapi bukan calang-calang tu kan. Dugaan tu hebat tu. Cahaya putih, macam malaikat, macam siapa tak tahu kan. Orang baik. Macam mana boleh kenal? Dia mudah aja. Bila dia kata, engkau wahai Abdul Qadir tak payah ibadah lagi, tak payah sembahyang lagi, kat situ clue dia. Situ aku tahu. Tak payah sembahyang. Siapa aku? Sedangkan Rasulullah pun sembahyang. Sedangkan Nabi pun sembahyang sampai wafat. Apa sembahyang juga, solat. Apa lagi aku? Takkan aku boleh terlepas pula daripada syariat Allah? Tak mungkin syaitan ni. Tu aku tahu tu. Maknanya tuan-tuan, apa maknanya ibu? Maknanya kita, bila kita bukan beragung, kita hormat orang-orang soleh, para wali Allah. Tak sampailah kita kata mereka melangkaui para nabi pula. Tidak. Tapi jangan sampai menghina, hina para wali Allah. Jangan. Tuan. Kita tak tahu. Tapi wujud, kena yakin wujud wali Allah. Siapa dia tak tahu. Ada kata para ulama, wali-wali Allah ni dia tak boleh mengaku dia wali. Bahkan dia tak boleh menzahirkan kewalian dia. Biasa berlaku ketika dah meninggal, mungkin orang lain yang cerita, tapi dia punya diri sendiri dia tak pernah mengaku. Tak pernah mengaku. Kalau yang mengaku dia pelik-pelik sikit. Yang dulu ada kawan saya cerita dekat Masjid Abu Bakar, sembahyang tumpah solat hujan lebat, tumpah sembahyang ada sekali. Ada orang tu pakcik tu sembahyang sekali dah. Buat pakcik tu hujan lebat. Sembang lah, ubah saya ni wali Allah sebenarnya. Dia mengaku saya ni wali Allah. Saya wali Allah, insyaAllah. Jadi saya diutuskan ke Malaysia ni untuk menghapuskan muzik ni yang merosakkan masyarakat. Itu tugas saya lah kan. Saya wali Allah. Dengan muka selamba dia, aku dia wali Allah. Yang buat sembang, mau buat barak. Kalau anak nak beli madu boleh, saya dijual madu. Madu asli. Bisnes rupanya. Kan? Bukan soal bisnes tu, tapi nak cerita dia mengaku dia wali Allah. Tak. Biasa yang wali Allah tak mengaku, bahkan dia sembunyikan kewalian dia. Tu. Kan begitulah. Saya cerita jemaah sekalian. Amal kebaikan yang boleh diharap akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu amal yang dilakukan dengan meyakini bahawa apa yang telah dikerjakan itu semata-mata atas taufik dan hidayah Allah. Kemudian ia sama sekali tidak berbangga dan tidak merasa telah cukup baik dengan sebab beramal, melakukan amalan tersebut. Itu amal yang diterima. Itu boleh diharapkanlah. Amalan kalau begitu bentuknya, insya-Allah Allah terima amalan itu. Tapi kalau amalan yang sebaliknya, amalan juga, amalan soleh juga, tak kira sembahyang ke, sedekah ke, apa, haji ke, umrah ke, apa kan, baik, tapi dia rasa aku yang baik, aku yang buat, dia terlupa tu Allah izinkan, dia terlupa tu adalah izin Allah Ta'ala, maka dia rasa dia buat, dia pandai, dia hebat, dia cukup hebat, tu amalan tu memang masalah, amalan yang bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya amalan tu mungkin tak diterima Allah Ta'ala. Sebab pertama dia kata amalan tu dia buat, tu betul. Jadi amalan yang Allah terima ni, diharapkan Allah terima tadi apa? Maknanya pertama, yakin bahawa amalan yang kita buat tu pun sebenarnya adalah semata-mata adalah ada izin Allah Ta'ala, dan taufik dia, hidayah dia. Kita boleh beramal, Alhamdulillah. Dan tidak bangga, tak riak, tak takabur. Begitu. Suatu amalan yang telah dipersembahkan kepada Allah Ta'ala dengan mengharapkan keredaannya tidak seharusnya diingat-ingat lagi dan tidak usah diambil kira. Sebab sesiapa yang merasa sudah beramal biasanya akan merasa puas hati dan merasa telah memadai dengan apa yang dilakukannya. Jangan sebut lagi dah. Lupakan bagus terus. Lupakan terus. Payah ungkit lagi lah. Bila buat apa pun
Kita serah pada Allah Ta'ala. Jangan duk sebut cerita je kan, kawan malam tadi tahajud, Alhamdulillah. Adalah 2-3 jam kan, sampai subuh tak tidur kawan kan. Alhamdulillah kan. Itulah amalan kawan dah lama dah macam ni. Apa tujuan cerita tu kan? Apa tujuan cerita tu kan? Kadang-kadang, tapi itulah maknanya contoh-contoh kan. Jadi tak payah sebut kan. Tu amalan saya simpan sendiri kan. Saya dulu sedekah, ni saya sedekah ni, saya infak ni, saya wakaf ni, saya lah ni. Dia tu pergi haji, saya sponsor tu. Jangan sebut dah. Jangan lupakan terus. Kita dah bagi dah, lupakan sudah. Itu yang terbaik lah insyaAllah kan. Sebab boleh jadi akan terbatal pahala tu, kita bimbang tu. Ya. Ada kalanya, ya. Kalau dah rasa cukup puas hati ataupun cukup apa yang dia buat tu, dia akan bahaya macam ni kalau rasa macam itu. Sebab ada kalanya dia akan melahirkan ujub, sum'ah, atau terlalu yakin dengan amalannya sehingga merupakan peranan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat bahawa kita ni langsung tak ada kuasa, langsung tak ada daya dan tenaga kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena pegang selama-lamanya kan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak mampu nak keluar suara, tak mampu nak berkata-kata pun tanpa izin dia kan. Ramai yang ada mulut, lidah pun ada tapi bisu. Ada yang ada mulut tapi sakit, tak boleh cakap, suara hilang. Ada yang sihat tapi tak boleh nak bangun, nak diri, nak solat, sujud tak boleh. Maknanya tak boleh semayang, maknanya sakit. Contohnya lah, tapi maknanya itu kita faham. Kita faham baik-baik sebab segala yang pergerakan kita buatnya, amal ibadah semua yang ada dengan izin dia. Ini Allah Ta'ala sebenarnya. Untuk lebih lanjut lagi, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah telah mengulas dalam kalam hikmahnya yang berbunyi, la amala arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih diharapkan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain dari amal yang anda tidak melihat adanya, dan rendahlah adanya amal itu di sisi anda. Maknanya kita dah buat apa pun amal, kita pandang sangat terbandingkan dengan nikmat Allah. Allah apalah sangat, bandingkan dengan dosa aku selama ni, Allah apa lagi banyak dosa aku. Dia begitu, dia rasa amalan tu kecil je kan. Itu kan. Itu maknanya Allah Ta'ala yang maha mulia kan. Itu yang paling penting kan. Kalau hikmah ini sangat penting untuk dihayati dan diamalkan, sebab kita dalam beramal mempunyai niat yang sama, iaitu supaya amal itu diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya kita kan tak tahu kita ni adakah Allah Ta'ala redha kita ke ataupun murka kita, marah pada kita ke, sayang pada kita kan. Tapi cakap baiklah, Allah sayang pada kita kan. Dibimbangi kita ni Allah Ta'ala murka berupanya. Jadi apa arti ibadah yang banyak tapi hakikatnya Allah Ta'ala murka pada kita rupanya? Apa artinya? Tapi sebab murka pun ada sebab. Allah Maha Adil. Tidak akanlah Allah murka kalau sayang ke tanpa sebab. Mungkin sebab kita ujub, manusia tu ujub, riak, takabur, mengungkit, tak ikhlas. Jadi memanglah Allah marah, berhak kena marah kan. Kita pun dengan pekerja yang sesiapa pun kita faham, kerja yang ikhlas, kerja yang tak ikhlas kita tahu kan. Kita pun akan marah, apalagi Allah kan, hamba Tuhan kita kan. Gitulah. Jadi artinya sedang hadirin sekalian, itulah kalau boleh panduan dia. Ni amalan yang kita harapkanlah, yang Allah Ta'ala terimalah. Sebab tu kan ada dalam hadis yang 7 tu, 7 golongan yang yang Nabi sebut, 7 golongan yang akan berada tahta zillihi yauma la zilla illa zilluh. Hadis tu kan, 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah di hari tidak ada naungan kan. Pertama, imamul adil, imam yang adil. Kedua apa? Pemuda yang membesar sejak kecil sampai besar, dia beribadah. Ketiga, lelaki yang bertemu atau perempuan yang bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala kan. Yang keempat, dia berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Yang kelima, orang yang bersedekah, memberi tangan kanan, beri tangan kiri tak tahu kan. Apa lagi? Yang keenam, orang yang dah terang-terang nak masuk nak buat maksiat, tiba-tiba dia hentikan, dia dia
ditinggalkan maksiat tu, kan, walaupun ada peluang. Yang ketujuh, rajulun zakarullah fafadha ainah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, lelaki atau perempuan yang berzikir menyebut nama Allah, dia menyendiri seorang-seorang sampai menitik air mata dia, dan bersembunyi. Jadi antaranya termasuk apa? Golongan yang sedekah, memberi tanpa pengetahuan orang lain. Tangan yang beri, tangan kiri tak tahu. Itu antara amalan yang hebat, yang Allah sayang, Allah suka. InsyaAllah akan mendapat naungan Allah Ta'ala, kan. Jadi untuk maksud yang disebutkan itu, haruslah kita perhatikan dan kita amalkan perkara yang berikut. Pertama, kita tidak boleh melihat bahawa amal yang kita kerjakan itu sudah banyak, sudah baik, sudah sempurna dan sebagainya. Tak boleh, itu pertama. Walaupun orang kata, orang puji, macam-macam memuji-muji ni bahaya, kan. Amalan kita, saya sering kena sebut selalu benda ni. Sebab budaya kita orang Melayu, orang di Malaysia, di mana-mana lah, orang Asia je mungkin, kita tak macam orang Arab. Orang Arab ni budaya ni kalau dia nak puji-puji tu, yang faham Arab yang faham lah, dia nak puji seseorang tu, dia kena beralaskan sikit, kan. Masya Allah, comelnya budak ni, kan. Saya pernah sebut dulu, kan, tolong beralas dengan apa, dengan kalamullah. Tabarakallah, sedapnya orang masak ni, Masya Allah, pandai orang masak, Masya Allah, subhanallah. Kena kaitkan dengan perkataan Allah tu. Sebab apa kalau tak ada diselitkan dengan perkataan Allah, Masya Allah, ke subhanallah, ke Allahu Akbar, sedap, Masya Allah, Masya Allah, cantik lah, handsome lah awak ni, macam tu, kan. Oh, maju awak, majulah awak. Tak boleh. Puji boleh, tapi tolong sebut juga kalimah Allah. Tabarakallah ke, Masya Allah ke. Sebab apa? Kalau memuji seseorang tanpa dengan kalimah-kalimah Allah begitu, dibimbangi, akan terkena penyakit ain. Yang saya sebut dulu, penyakit ain. Atau kena buat kuliah khas tentang penyakit ain ni, kan. Kalau asalnya apa ain tu, mungkin sihat walafiat dia tegur, yang awak ni sihat sekarang, oh jalan sekarang laju, baguslah awak, wah, kenapa, kan. Dia puji, mungkin dia tak niat nak agak, tapi dia puji tanpa pakai kalimah Allah. Baik, kuat jalan, sakit terus. Dia berat pula badan. Baik, badan ringan tu sakit. Pernah ni memang betul berlaku. Ada panduannya, ada panduan kaedah dia dalam sunnah, Nabi ada ajar. Kalau kena begitulah, boleh buat rawatan sendiri. Rawatan mudah sendiri. Ambil besen air ke rumah. Besen air agak-agak lah, besen kecil jangan besar, kan. Air. Isikan air dalam tu, air paip, letaklah ke atas sikit, wuduk dalam tu, wuduk dalam mangkuk tu. Ini kaedah untuk rawatan penyakit ain, boleh buat sendiri. Ini sunnah Nabi yang ajar, kan. Dan ini wuduk, kumur buang dalam mangkuk tu lah. Untuk kita, untuk ubat ni, untuk rawatan, ya. Kumur, bismillah, dalam buang masuk muka, masuk dalam air tu balik, tangan sebelah kiri, kaki masuk dalam celup dalam air tu lah, mangkuk tu. Dah siap wuduk, ambil air tu, siram, mandi. Kat belakang, siram. Suruh anak ke, siapa ke, suruh suami, suruh isteri ke, agaknya lah. InsyaAllah. Itu kaedah dia. Kan? Kaedah dia, kaedah gitu. Adalah itu panduan-panduan yang syekh-syekh Arab kita ajar cara sunnah untuk merawat penyakit ain. Sebab bahaya sangat. Baik-baik sihat walafiat, segar bugar, demam, lepak, baik-baik sihat, comel budak tu, dia kecut jadi budak. Dia kecut pula. Penyakit ain, tuan. Ain. Kita orang Melayu ni jarang-jarang amalkan. Kalau Arab pantang, dia marah dia. Dia bukan marah apa, dia sambil gurau. Dia puji dia, wah kau sekarang ni, maju Dia tekul, dia akan sebut. Dia akan macam marah cara berseluruh lah. Kata apa? Tekul Masya Allah. Tekul Masya Allah. Bila kita terpuji dengan terlupa nak cakap insyaAllah, kata sebut Masya Allah, sebut Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau tak bahaya, faham? Kita kena sebarkan benda ni. Kalau boleh orang kita cuba amalkan. Tapi itulah nak ceritakan budaya lah. Bagi saya budaya orang kita ni tak kena baiki lah, kan? Jangan hanya kita dah makin dewasa, dah makin banyak dengan ceramah, panduan, kita kena amalkan lah. Kan? Kalau dulu mungkin kurang begitu. Jadi
Jadi kena amalkan. Jangan terpuji, cantiknya, ish. Bahaya tu. Atau teruja ke, wah, tak boleh. Tak boleh. Bahaya untuk dia. Nabi pernah marah sahabat. Sahabat tu puji pula, puji yang melampau. Melampau tu, puji ala kadar lah. Nabi pernah marah depan sahabat, kau nak bunuh dia ke? Kau nak bunuh dia ke? Nabi macam itu. Sebab penyakit ain ni tak ya-ya tuan-tuan, boleh mati. Dia punya efek dia tu sampai mati tu. Bahaya. Kenapa simple? Sihat. Tapi cakap puji tu, maknanya kena hati-hatilah. Penyakit ain nama dia. Penyakit ain. Mata. Dulu kan ada lagu apa? Siapa nama? Ar-Ramli apa? Ar-Ramzi. Dari kerana mata. Lagu tu kan? Yang mempunyai kuasa. Lagu tu. Maknanya ada maksud tu. Mata. Tengok. Kita manusia. Kita jangan lupa kita ada musuh-musuh kita yang tak nampak. Syaitan, iblis kan. Dia mula nak kacau kita. Ya, biar sakit, biar tak boleh ibadah, susah nak ibadah, kan begitulah. Allahu Akbar. Kita pertama kita tak boleh lihat amalan kita tu adalah sudah banyak, sudah baik. Belum kita kena lihat sebaliknya. Belum, sikit lagi aku ni apalah, sekadarnya lah kan. Jauh aku nak bandingkan dengan orang lain tu. Kan, para sahabat lagi lah kan. Banyak amal, itulah. Yang kedua, kita tidak boleh berpegang ke atas ketaatan dan amal ibadah yang dikerjakan itu untuk sesuatu yang kita cita-citakan. Sebagaimana kita akan berpegang atas amal kita padahal kita belum yakin. Kerana itulah maka manusia dalam beramal dan menjalankan ketaatan itu adalah terbagi pada 3 macam. Maknanya kita kena ingat kita akan ke syurga Allah besok bukan dengan amalan. Tapi dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Gitu. Jangan disalah artikan pula. Oh kalau gitu tak payah beramal ya Ustaz tak payah solat lah. Bukan. Solat sebenarnya adalah perintah Allah, wajib. Kan kita boleh solat, boleh ibadah ni pun adalah dari rahmat dia kita boleh solat. Kan begitu. Maknanya tak boleh bergantung dengan amalan tu. Ya. Tetap serahkan kembali kepada rahmat Allah Ta'ala jualah. InsyaAllah. Yang pertama bahagian manusia yang apabila dia beramal, maka ia sama sekali tidak melihat bahawa dia itu telah beramal. Dan seolah-olah dalam perasaannya masih belum beramal apa-apa. Ini pertama lah golongan tinggi dah. Dia dah beramal, tapi dia anggap, aku tak beramal lagi, Allah jauh lagi, aku banyak salah, banyak dosa, gitu. Yang kedua, manusia yang sentiasa menganggap bahawa amal taat yang dia kerjakan itu adalah dalam kekurangan dan tidak selamat dari hal-hal yang tidak baik. Jadi meskipun dia banyak beramal, tapi perasaannya menganggap tidak banyak dan masih sedikit sekali. Yang ketiga, golongan manusia yang sama sekali tidak melihat bahawa dia beramal. Dan amal ibadah yang dikerjakan itu, dianggapnya selalu dalam kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Kan? Itulah yang kita kena ingat. Itu yang paling baik. Kita anggap masih lagi kurang, masih lagi, itu yang betul lah. Itu yang terbaik lah. Kita beramal, kita anggap lagi begitu. Masih kurang lagi. Kan? Sebab tu kita kena ingat dalam bab akhirat, kita dianjurkan supaya melihat golongan yang lebih hebat daripada kita. Dalam amalannya begitu. Dalam bab dunia sebaliknya pula. Bab dunia kita kena lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Itu panduannya kan. Kalau bab akhirat, bab ibadat, bab apa kita kena lihat orang yang lebih tinggi daripada kita amalan dia. Kita boleh sembahyang contoh, dia lagi hebat masya-Allah, dia boleh sembahyang 5 waktu sehari. Dan sunatnya dengan berjemaahnya masya-Allah, dia boleh tahajud tiap malam masya-Allah. Aku ni Allah Akbar, subuh pun lambat kan. Contoh kan. Allah Akbar. Maknanya masih melihat orang yang lebih hebat supaya kita rasa kita lebih jauh, masih belum lagi sampai ni. Allah, lemahnya aku ni. Kalau lihat yang sebaliknya, lihat orang yang lebih rendah, kita dah semayang dah. Tengok orang yang tak solat, kita akan jadi lupa diri. Apa nak jadi tak solat dah tu pun tak semayang. Jadi apa ni Allah perangai. Kita lihat orang yang lebih rendah. Jadi kita akan lupa, kita akan jadi lupalah.
kita dapat akhirat. Tapi kalau dalam bab dunia, kena pandang orang yang lebih rendah. Ya. Tengok. Ya ni naik motor basah nak beranak kan. Anak itu yang dia ada kan. Anak depan seorang, tengah ada anak, belakang ada anak, ni motor kan. Ya, kita ada kereta walaupun kancil, kita basah, alhamdulillah, syukurlah. Jadi kita rasa bersyukur, alhamdulillah, syukur kita ada kan. Ya Allah, dia lelaki yang naik motor pula tengok. Ya, dia naik basikal, yang kaya basikal kan. Yang naik basikal tengok orang jalan kaki. Ya, dia jalan kaki kan. Masya Allah, aku ni ada basikal, dia jalan kaki je kan. Contoh gitu, dia lebih rendah lagi. Lalu kita rasa bersyukur. Kalau lihat yang lebih tinggi, kita akan bersyukur, akan salahkan Tuhan je. Kenapa aku ni miskin? Kenapa aku ni kereta kancil je? Kenapa aku ni kereta BMW je? Dia kereta Porsche. Kenapa? Dia kereta lawa. Dan ada BMW pun tengok yang Porsche. Jangan. Kan? Gitulah maknanya, begitulah. Dalam bab dunia tengok yang lebih rendah daripada kita kan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jika kita melihat dan merasa dalam hati kita bahawa kita telah beramal dan bahawa amal yang kita kerjakan itu sudah baik, sudah bagus dan sudah sempurna, maka penglihatan dan perasaan yang demikian dapat menjatuhkan kita ke jurang ujub yang menurut ajaran agama kita ya merupakan hal yang tidak baik. Masya Allah. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan apa itu ujub? Kata beliau, ujub adalah memandang besar suatu nikmat dan cenderung hati kepada nikmat itu. Pada masa yang sama, ia lupa untuk menyadarkan nikmat kepada Allah Ta'ala yang memberikannya. Ujub ni apa? Ujub ni bukan beramal kerana orang. Orang tak ada pun. Dia bahaya, ujub ni. Kalau riak ni beramal kerana orang. Kan? Orang ada je kerja, kan? Kerja nampak beramal baik, orang tak ada je, malas. Itu riak. Untuk dipuji, untuk dilihat orang, untuk dipuji. Ya. Itu riak. Sebab ada orang tengok. Ujub lagi bahaya. Orang tak ada pun. Seorang-seorang beramal kan, malam-malam nangis tajuk, seorang 3 pagi, 4 pagi. Oh tidur. 5 pula. Hebat juga aku ni. Hebat juga aku ni, tengok rumah aku tidur buta. Apa nak jadi orang tua tu kan? Tidur je aku ni. Contoh. Kan, maknanya seorang-seorang tu, tapi ujub, rasa diri hebat. Tak betul. Sedekah orang tak ada pun, tapi rasa aku ni orang tak ada pun. Tak boleh, ujub bahaya. Ujub ni bahaya, ujub. Kata Rasulullah, hadis yang Nabi sebab apa? Itulah yang berbunyi, yang bermaksud, jikalau kamu tidak berbuat dosa, namun sesungguhnya aku takutkan ke atas dosa yang lebih besar itu, iaitu ujub. Kan? Ini sila jemaah sekalian, maksudnya nak beramal tu, sebab tu kata para ulama, nak beramal tu bukanlah benda yang mudah juga sebenarnya. Dan beramal pula lebih susah nak jaga amal tu. Alhamdulillah lah kita dah beramal, alhamdulillah lah dah puasa, alhamdulillah dah solat, haji, umrah, sedekah mana yang mampu, tolong orang. Tapi nak jaga tu amalan tu supaya tak hilang. Itu yang susah tu. Apa maksud dia? Hilang apa? Hilang pahalanya. Yang dalam bab sedekah contohnya kan Allah sebut dalam Quran, wala apa ni? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cercaan dan ongkitan. Dah sedekah dah keluar dah, 5,000, 10,000, ongkit pula. Ongkit, bahaya. Bagi juga RM1 duit, tapi mengutuk orang, menghina. Nak bagi dah diam sudah. Tak ada senyum, minta maaf. Ni dah lah bagi. Mengutuk pula, orang scammer ni. Bagi. yang lebih dahsyat, dah tak bagi, mengutuk lagi double lebih dosa kan, dosa mengutuk, dosa tak bagi, kesian orang tu kan. Itulah, yang nak bagi dah sudah, diam. Mana tu maknanya, kalau boleh jangan lupa amal ibadah kita ni boleh batal juga pahalanya.
Boleh batal dengan pahala. Yang riak-riak, ujub pahala kan. Kan ada kisah yang sangat mengerikan tu. Yang sering-sering kita baca, kita dengar kan. Ustaz cerita di mana di padang mahsyar nanti kan Allah panggil dia 3 golongan tu kan. Allahu Akbar. Pertama Allah panggil apa? Allah panggil golongan apa? Hamba Allah yang alim. Ya. Yang alim, yang faqih. Masya Allah. Ya. Syekh besar, alim. Orang berilmu Allah panggil, wahai hambaku sempurna sini. Dia tanya, apakah yang telah kau lakukan? Apakah sumbangan kau terhadap Islam dulu kat dunia? Kan dia kata, ya Allah, kau beri aku ilmu, Alhamdulillah, ya Allah, aku belajar, aku berdakwah, mengajar, ya Allah, sana sini aku berdakwah. Kerana-Mu, ya Allah. Seluruh hidup aku untuk Engkau, ya Allah, berdakwah, ya Allah. Engkau dusta kan, hadis kan? Engkau dusta, kau tipu. Kau dulu pergi dakwah, kau sampai saya pakai ilmu bukan kerana aku, pun kerana Engkau nak nama, nak ada gelar, kan? Nak nama, nak jolokan, nak dipuji orang, kau pandai, kau alim, kau hebat. Bukan kerana aku, kerana Engkau nak nama. Kau tipu, malaikat seret dia dalam neraka. Allahu Akbar. Habis. Yang kedua Allah panggil apa? Seorang yang dermawan kan? Dermawan, sedekah. Apa yang telah kau buat, wahai hamba-Ku dulu di dunia untuk Islam, ya Allah. Kau beri aku harta benda, ya Allah, Alhamdulillah. Aku telah sedekahkan, infakkan yang wakaf sana, wakaf sini, ya Allah. Kerana-Mu, ya Allah. Kau juga dusta, kau juga tipu. Kau buat bukan kerana aku. Kau nak nama, kau dipuji. Dermawan, hartawan, kan? Kau dipuji orang, bukan kerana aku. Malaikat tarik dia masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Reject juga. Yang ketiga kan Allah panggil apa? Golongan yang apa? Yang berjihad. Syahid. Wahai hamba-Ku, apakah telah kau buat untuk agamaku? Apakah sumbanganmu? Ya Allah, aku dulu pergi berjihad, ya Allah, sampai aku mati syahid, ya Allah. Aku nak bunuh, ya Allah. Kerana agamamu, kerana Islam, ya Allah. Aku dibunuh, ya Allah. Jihad, syahid, ya Allah. Kau tipu, kau dusta. Kau dulu bukan berjuang bukan kerana aku, tapi kerana kau nak digelar, nak dipanggil pahlawan, panglima, nak dipanggil hebat, pejuang Islam. Maka bukan kerana aku. Maka malaikat pun tarik dia. Tuan-tuan, begitulah ancaman-ancaman untuk orang-orang, untuk kita semualah kan, dalam beramal ibadah ni, terbalik semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, kan? InsyaAllah, ya Allah. Allah maja'alna minal mukhlisin wal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kita semua di kalangan hamba-hamba yang ikhlas dan yang diikhlaskan. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 53, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih dan suci. Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala jangan mandai-mandai, kata orang. Jangan mandai-mandai, Allah kata, mengatakan kita ni suci dan bersih. Jangan mandai-mandai. Belum tahu. Kan? Ini adab kita dengan Allah Ta'ala. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah yang maha mengetahui siapa yang bertakwa. Kan, tuan-tuan. Jadi ringkasnya hikmah tadi tu, iaitu apa tadi hikmah tadi? Tentang amal ibadah kita yang kita harapkan Allah terima tu tadi tu. Amalan kita yang kita macam kata kita lupakanlah amalan tu. Kita tak besar-besarkan dia. Kita tak sebut-sebut. Kita tak sebut, ingat-ingat, wirid benda tu je. Dulu abah yang belanja dia tu, dulu abah yang sekolahkan dia tu, dulu abah yang ni, dulu mak yang ni, dulu. Itu wirid hari-hari. Tak betul. Lupakan rasa, tutup kunci. Hanya Allah je tahu. Dah. Itu yang terbaik kan. Kita anggap amalan tu kecil je. Itu yang insya-Allah lah amalan begitu. Insya-Allah Taala itulah sebenarnya amalan yang makbul insya-Allah. Yang Allah akan terima mudah-mudahan. Kan. Bila kita telah beramal ibadah, beramal soleh, supaya amal kita itu dapat kita harapkan diterima Allah Ta'ala, maka syaratnya adalah janganlah kita beranggapan bahawa kita telah beramal. Tetapi pandanglah bahawa ada semata-mata taufik Allah Ta'ala ke atas kita. Dan amal kita yang kita buat itu pun sedikit sangat, masih sedikit. Dan jauh daripada kesempurnaan kan. Sikit sangat, jauh kan.
bandingkan dengan Nabi, para sahabat, lagi hebat mereka beramal ibadah kan. Itu ni Allah Akbar, subhanallah, jauh sangatlah kan. Dengan demikian maka jauhlah kita dari sifat kagum dan membesarkan atau menganggap baik atas amal ibadah yang dikerjakan itu. Padahal pada hakikatnya kita belum tahu apakah Allah akan terima amal kita ataupun menolaknya kan. Begitulah. Jadi silakan terjemah sekalian. Maksudnya kita rumuskan tadi itu ya, bahawa kalau boleh nak dapat hati yang ikhlas tu macam mana kan, hati yang ikhlas, yang khusyuk tu macam mana, yang mudah. Penting kita beramal ibadah tu tuan-tuan ikhlas, kena doa tu, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, jadikan aku orang yang ikhlas kan, kena doa tuan, ikhlas ya. Dan dia ada dua, mukhlisin wal mukhlasin. Mukhlisin anugerah lah, dua-dua ada anugerah Allah Ta'ala. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan kerana dunia ataupun diri sendiri, bukan. Mukhlasin golongannya Allah Ta'ala ikhlaskan, itu anugerah, gifted from Allah. Mukhlasin yang dapat para nabi, para rasul kan, itu memang hebat lah, memang tak boleh nak lawan, nak challenge lah kan. Mukhlasin ni memang hebat sangat. Mereka ni golongan-golongan, tak mustahil orang beriman pun ada yang dapat anugerah tu ya. Mukhlasin, syaitan tak boleh nak, syaitan kalah. Syaitan kalah dengan golongan yang mukhlasin dua ni. Kalau orang yang riak, takabur, ujub ni, syaitan mudah nak masuk, nak goda, nak rosakkan. Jadi yang ikhlas kan, masa dia bersumpah depan Allah dulu kan, kata aku bersumpah aku nak rosakkan semua manusia Bani Adam ya Allah, ajak masuk neraka semua. Allah kata boleh, silakan. Tapi Allah beritahu apa? Illa min ibadiyal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang aku ikhlaskan dia, diikhlaskan, mukhlasin tu. Kan? Mudah kan? Mukhlisin lahuddin kan? Mukhlisin lahuddin. Mana kita beribadah lillahi ta'ala, ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas ikhlas. Dah. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah, kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan, kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan, dan amal yang saleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Tuan-tuan, kadang-kadang bab ikhlas ni dalam bab peribadi kita, nak didik diri kita ni supaya kita tak riak, tak takabur, kita tak sebut-sebut amal ibadah, tapi dalam bab tarbiyah lain, dalam bab tarbiyah pendidikan lain, kita nak didik anak-anak kita, para pelajar, generasi muda tu lain cerita dia kan, kena sebut dengan orang. Tujuan bukan untuk riak, untuk diingat, kalau dia tak untuk tak lupa diri, itu lain. Itu dalam bab tarbiyah, didik kan. Ada nampak anak degil semacam, kau jangan lupa perjuangan abah dulu, mak selama ni kan, besarkan kau susah payah. Itu lain, itu bab tarbiyah. Jangan si anak pula dah pandai sama, mak riak mak takabur mak mak takabur, mak riak, mak ujub, mak mungkin. Bukan, itu bab lain, itu bab tarbiyah lain kan. Sekarang kan tengah berkempen kempen dekat Sabah sekarang kan. Maknanya ialah masing-masing kempen, ceritalah ni buat gini, buat gini, ya silakan. Mudah-mudahan dia tak riak, dia dah tugas lagi tu nak sebut, memang telah buat pun, bukan yang main kan, telah buat cerita, itu dalam bab lain. Jangan pula kita pula protes, riak cerita dia buat tu, dia buat ni, itu dah bahagian itu lain, itu bab politik. Itu maknanya tuan-tuan, kita biar bijak lah. Ini dalam bab amal ibadah kita ni, mana kita jangan sebut-sebut, kalau boleh kita sembunyikan, itu yang lebih baik, amalan yang rahsia ya, tanpa orang tahu kan, begitulah tuan-tuan. Subhanallah. Dulu kawan saya dia pernah cerita, dia pergi dekat India, tablik kan, itu dakwah tablik lah, pergi India kan. Jadi ada syekh apa, Maulana tu lah, ceramah hebat, dah tua dah, pergi bayan ceramah hebat, insyaAllah semua sedih, memang hebat dah, beribu orang, puluh ribu orang dengar sama. Jadi malam tu, dia tengah malam dia
nak bangun pergi tandas. Ada orang tua tolong masuk tandas, cuci tandas, susun cuci bilik air. Orang buat kerja tu. Ini Maulana tadi tu, Maulana dia buat kerja. Tadi ceramah bukan main hebat je, tapi mana-mana orang dah tidur, dia tikah ke masjid, dia masuk tandas. Masya Allah, subhanallah. Ini nak jaga sifat dia, nak didik jiwa dia supaya tak riak, supaya tak terlampau, tak lupa diri lah kata orang. Kan, gitu dengan sidang jemaah sekalian, insya-Allah taala. Dah azan dah. Sikit lagi, seminit. Ada soalan? Ada perkongsian? Kena hadirin sekalian, amalan ni kita jangan pandang, maksudnya jangan pandang, kita pandang remeh, pandang kecil tu apa di sisi Allah Ta'ala, itu maksud dia. Bukan pandang, kita pandang remeh amalan tu sampai tak buat. Tak. Amal ibadat yang walaupun kecil, ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Walaupun senyum, walaupun kecil lah, seposen ke masuk dalam tabung RM1 ke, buang buang ranting halangan dekat jalan raya, yang mana segala semua ada pahala, yang bukannya bukan sia-sia. Tapi nak cerita tu, amalan kita buat tu kita anggap kecil di sisi Allah Ta'ala, gitu. Itu yang sepatutnya lah. Sebab kita nak elakkanlah daripada dah lah beramal, sebut je kan, sebut apa yang sebut lah. Sebab bimbang tadi sia-sia. Sebab amal ibadah semua naik ke atas ni. Solat semua naik ke atas, jumpa Allah Ta'ala. Solat kita, puasa kita semua naik ke atas. Jadi kalau yang riak takabur semua Allah tolak, reject, tak terima. Yang Allah terima hanya yang ikhlas sahaja kerana Allah semata-mata. Itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang alim sufi yang bernama Bishr bin Mansur selalu diingatkan, selalu dilihat manusia dalam ibadah. Maka habislah waktunya untuk beribadah. Dan satu hari beliau bersembahyang dengan panjang, sedangkan di belakang beliau ada seorang lelaki yang memperhatikan amal ibadah beliau. Rupanya setelah sembahyang beliau sedar bahawa ada seorang yang melihat dia dari sembahyang itu. Kemudian beliau berkata, janganlah anda kagum melihat ibadahku, kerana iblis yang Allah laknat itu pun sungguh telah beribadah dalam masa yang lebih panjang sama-sama malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Kemudian pada akhirnya iblis jadilah iblis. Begitulah. Dibandingkan dengan iblis. Nampak? Orang alim ni, sufi alim ni, Bishr bin Mansur. Lihat orang tengok panjang solat lama je kan, kagum. Jadi jawapan gitu, kau jangan kagum aku ni kecil, tak ada apa. Nak banding dengan iblis dulu, lama dia ibadah. Dia kata malaikat lama paling hebat. Akhirnya dia takabur, dia tak mengaku Nabi Adam tu dia tak hormat Nabi Adam, dia ingkar perintah Allah, maka jadi iblis dia kan. Dia lagi hebat ibadah. Begitulah. Betul lah. Dalam ilmu sama juga kan. Yang paling hebat, yang paling pandai iblis lah sebenarnya. Dari segi semua dia tahu. Tapi dia tak beriman. Kita nak jadi orang yang beriman, orang yang mentaati Allah Ta'ala. Begitulah. Ya. Sudah azan. Belum. Allahumma salli ala Muhammad. Innama awrada alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan. Hanyalah dia, yakni Allah, yang mendatangkan, yakni memberikan kepadamu sesuatu yang datang dari kurnia makrifah supaya anda menjadi orang yang datang kepadanya. Ya.
bagi ruang untuk azan sebentar insya-Allah, sambung selepas azan insya-Allah taala. Alhamdulillah. Di sedang azan sekalian, kita semua doa bersama dan usahalah insya-Allah taala untuk kita terus maintain. Kalau boleh kita beramal ni, kita teruskan amalan ibadah kita dengan anggapan bahawa kita cuba buat yang terbaik walaupun kita tak pernah menganggap. Jangan kita anggap inilah yang terbaik, ni yang paling sempurna kita buat. Kita tetap anggap kita masih tak sempurna, masih kita ni yalah masih lemah lah, masih lemah kan. Memang pun kita faham apa ni, nobody perfect kan. Rasulullah yang perfect, yang sempurna, Nabi yang perfect, yang sempurna, kita tak sempurna, tapi kita cuba buat yang terbaik insya-Allah, mana kita mampulah insya-Allah taala. Itu yang sebaik-baiknya ya, supaya nak jaga hati tu bukan mudah tuan. Akhir kita istiqamah insya-Allah taala, insya-Allah Allah akan berikan kita anugerah yang selanjutnya lah, betul begitu kan. Saya baru ni saya pergi Tarim, pergi Yaman, jumpa seorang syekh tu, Habib tu, dia kata minta dia nasihat lah, Habib pergi nasihat sikit Habib, untuk anak-anak ni baru saya pergi belajar. Dia kata apa, ingat kita pergi sini kita bukan nak cari ilmu, kata dia. Macam pelik kan, tapi kita cari apa, nak cari tawaduk. Tawaduk tu yang susah tu kan. Mana ilmu ni nak baca buku, study mana-mana baca ilmu, tapi ada nak cari tawaduk supaya tak riak, supaya tak sombong, supaya tak lupa diri kan. Sebab bimbang kalau ilmu banyak, cari ilmu dah banyak ilmu dah, ada bergelar Azhar, Syekh Azhar, Jordan, Yaman, ada sijil master, doktor, PhD. Bukan salah benda tu, dibimbangi riak, takabur tuan gitu. Nak jaga hati bukan mudah. Jadi sidang jemaah sekalian, inilah antara panduan mana kita dapat malam ini ya, iaitu banyak-banyak amalan kita yang insya-Allah taala ya Allah terima. Tadi itulah amalan yang kita anggap kecil ya, kita anggap mania tak sempurna, itu sebenarnya amalan yang ada harapan ya Allah terima. Tapi jangan buat ala kadar je. Bukan maksud buat ala kadar cincai, baca pun tak betul, ala kadar lah kan. Tak boleh, buat yang sebaik mungkin, tapi anggapan kita anggap gitu kan. Dan mudah-mudahan insya-Allah taala jangan lupa kisah 3 sahabat yang terkurung dalam gua dulu tu kan, yang dia bertawassul dengan amal ibadah. Dia ingat tak kisah tu kan, yang Nabi cerita tu kan, gua tertutup pintu tu kan, batu besar. Jadi kita amal ibadah yang dia pernah buat selama kita hidup kan. Mudah-mudahan Allah taala izinkan dengan tawassul dengan amal ibadah tu, Allah buka, bantulah tolak pintu tu, bantu. Alhamdulillah kan, seorang cerita yang dia sedekah, seorang cerita yang dia elakkan maksiat walaupun ada peluang, seorang cerita dia jaga mak dia kan, ibu ayah dia gitu. Akhirnya terbuka pintu. Jadi mana tahu, saya yakin dan percaya tuan-tuan semua, kita semua insya-Allah taala ada dalam hidup kita ni ada amal-amal yang Allah taala ya terima sangat insya-Allah. Kita boleh gunakan tu untuk berdoa. Namanya tawassul dengan amal ibadah, boleh? Tak salah. Ya Allah, sekiranya Engkau terima amalku yang tersebut ya Allah, kita ingat kan, terimalah aku dalam hajat aku ni ya Allah, tolong aku dalam hajat aku ni ya Allah gitu. Boleh insya-Allah, tak salah. Tentu kita tangguh dengan doa, kita menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah ya. Semoga kita dapat mendapat insya-Allah ganjaran ya besok di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlasin waj'alna min ibadika salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.